Waalaikumsalam. Nak Apa, nasi Dek? bajet satu? Boleh. Banyak juga nasi dia ni. Satu bungkus kan. Ya, Dek. Ada 10 lauk, Dek. 10 Ada lauk? Apa? Saya nak lauk ikan tongkol sambal. Besar ke ikan tongkol dia? Boleh tahan. Besar juga. Okey. Selain daripada tu dapat apa lagi kat nasi bajet ni? Sayur. Betul. Sayur kobis, kangkung goreng. Kangkung goreng. Nasi bajet dia 6.5 je tapi portion banyak macam ni. So nasi bajet kat sini lauk, sayur sekali dengan sambal. RM6.5 je. Ya, Okey. betul. Okey, korang ni dia nasi bajet RM6.5 je. Ni dia Ain ambil tadi ikan tongkol, sambal ikan tongkol. Nasi pun penuh dia bagi satu bekas ni. Tu dapat sekali dengan sayur kangkung goreng. So jom kita try. Bismillah. So memang sedap. Dengan RM6.5 je boleh dapat nasi satu portion besar banyak macam ni. Sekali satu lauk, satu sayur dengan sambal. Worth it lah harga dia. Kalau student ke sesuai dah nak makan ni. Dia pun sedap, rasa macam masakan mak-mak. So kalau korang nak, korang boleh datang kat sini. Apa-apa pun kita santai-santai je.